Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, terima kasih Tun kerana bersama dengan kami meluangkan masa sedikit ini untuk bersama-sama kita dalam wawancara iaitu berkaitan dengan pendidikan dan juga kepimpinan Tun. Jadi soalan yang pertama lah untuk kita mulakan dengan iaitu seperti yang kita tahu bahawa gelaran yang Tun terima iaitu adalah satu gelaran yang tertinggi bagi negara kita. Jadi soalan daripada saya iaitu bolehkah Tun ceritakan lebih lanjut tentang gelaran yang Tun terima dan juga bagaimana proses Tun terima gelaran Tun tersebut? Gelaran yang mana? Tun. Ha? Gelaran Tun. Gelaran Tun. Ya. Tun, ya. Saya berkhidmat sebagai Perdana Menteri agak lama. Lebih lama daripada Perdana Menteri yang lain. 22 tahun. Jadi bila semasa saya menjadi Perdana Menteri, saya dapat gelaran Datuk Seri daripada negeri-negeri Tanah Melayu lah. Tapi bila saya nak bersara, Agung berhajat untuk nak bagi gelaran Tun kepada saya. Pada mulanya saya tak nak terima. Saya kata apa yang saya buat yang nak dapat gelaran Tun. Tapi kalau tak terima pula, ni mungkin ni Agung kecewa marah kot. Saya kata tak apalah, saya terimalah. Saya terimalah jadi dapat gelaran Tun. Itulah ceritanya. Baik Tun. Terima kasih. Okey Tun. Seterusnya dapat gelaran Tun macam mana? Saya keturunan Megat. Megat belah mak saya. Megat dan Puteri. Jadi bila Puteri itu kahwin dengan bukan keturunan Megat, maka anaknya tu letak Tun. I see. Pergi ke di Perak ada Tun, keluarga Tun. Tapi saya sepihan, maksudnya daripada Megat. Macam tu. Okey. Jadi soalan seterusnya boleh ke? Soalan seterusnya akan tentang dalam pendidikan Tun dalam bidang perubatan. Seperti yang kita tahu, Tun seorang doktor perubatan yang mendapat ijazah perubatan di King Edward College Medicine di Singapura tu. Okey, jadi itu sebenarnya satu pencapaian besar pada tahun 1952. Sebab kalau kita tengok itu sebenarnya era penjajahan. Jadi apa yang membuatkan Tun mula berminat dalam bidang perubatan dan cabaran yang Tun hadapi ketika sebagai seorang pelajar Melayu pada waktu itu? Saya sebenarnya tak ada minat dalam bidang perubatan. Bahkan mak saya kata dua jenis kerja yang dia kata saya jangan masuk dalam kerja itu ialah satu jadi doktor perubatan, satu lagi jadi inspektor polis. Dia kata dua kerja ini tak boleh tidur. Siang malam orang panggil itu ini. Dia kata yang ini tak baik. Tetapi saya berminat nak jadi lawyer. Nak belajar jadi lawyer. Pasal saya masih berminat dengan politik. Dan orang politik banyak lawyer. Tetapi saya tak dapat beasiswa. Saya dapat beasiswa untuk belajar perubatan. Jadi saya terima sajalah. Pasal beasiswa tu untuk belajar dalam bidang perubatan dan tak dapat beasiswa untuk jadi lawyer. Saya terimalah pada masa itu. Kita tak soal lah apa yang kita dapat, kita terimalah. Sebab itu saya pergi ke Singapura untuk belajar jadi doktor lah. Doktor perubatan. Betul. Kalau kita tengok tadi, ibunda tu pesan jangan ambil doktor dan juga
inspektor polis sebab kerja tu tidak dapat tidur. Kalau politik macam mana tu? Kalau dalam bidang politik tu dapat tidur je. Ya, politik pun kadang-kadang kena kacau juga. Tapi taklah setiap malam. Masa saya jadi doktor private, hampir setiap malam ada call. Pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4 orang telefon. Ada orang sakit, saya terpaksa pergi buat ni ziarah dan buat bagi ubat. Dan memang pun sebagai doktor perubatan ni private, tak ada masa tidur cukup. Tapi sebagai ahli politik, bukanlah selalu saya kena kerja sampai malam. Kadang-kadang sebulan berlalu tak ada call pun. Jadi ringan sikit lah politik ni. Walaupun kadang-kadang ada masalah banyak, hampir setiap hari kena kerja lebih masa. Jadi kalau nak dibandingkan doktor, deputi, doktor lagi berat ke? Seperti itu. Yang mana? Kalau doktor dan juga Kalau politik tak begitu berat banding dengan doktor. Tapi semasa doktor kita bertanggungjawab terhadap seorang pesakit. Sebagai Perdana Menteri, kita bertanggungjawab untuk seluruh negara. Jadi tanggungjawab tu lebih berat. Baik Tun. Pada era Tun menuntut ilmu, pelajar Melayu menghadapi pelbagai cabaran ketika menuntut ilmu, seperti diskriminasi sosial dan peluang yang terhad. Jadi soalan saya Tun, apakah cabaran terbesar Tun yang Tun hadapi menjadi mahasiswa Melayu pada ketika itu, dan bagaimana Tun menghadapinya pada ketika menuntut ilmu? Saya pergi belajar pada tahun 1947 di zaman British. Jadi di zaman British tak ada dasar-dasar kemelayuan, tak ada lah. Jadi saya pergi dalam kelas saya tu ada 70 orang. Daripada 70 orang cuma 7 orang saja Melayu. 1/10. 7 orang saja Melayu. Melayu tak dapat beasiswa, tak boleh pergi. Orang Cina, orang India, mereka mempunyai cukup wang untuk hantar anak ke universiti, dan mereka juga dapat beasiswa. Jadi jumlah beasiswa dengan pembiayaan sendiri lebih bukan Melayu daripada Melayu. Melayu semua 7 orang ni dapat beasiswa. Bukan beasiswa betul pun. Dia panggil financial aid. Bantuan keuangan saja. Kita dapat sebulan dapat duit poket RM25. Dan segala yuran-yuran apa semua kerjaan bayarlah. Jadi yang dapat scholarship 7 orang, dan saya di antara yang nasib baiklah boleh dapat scholarship. Baik Tun. Tun pernah menjawat jawatan sebagai Menteri Pelajaran pada tahun 1974 sehingga 1978. Dan pernah menjadi Menteri Pendidikan pada tahun 2020. Dan juga Perdana Menteri sebanyak 2 kali. Dalam tempoh itu banyak atap-atap pendidikan yang diperkenalkan. Jadi soalannya Tun, apakah cabaran terbesar Tun ketika menjawat jawatan tersebut, dan apakah sumbangan Tun yang boleh dibanggakan dan menjadi panduan untuk memajukan sistem pendidikan pada hari ini? Ya, di zaman British dulu jumlah penuntut Melayu berkurangan, terutama dalam secondary school, sekolah menengah yang berbahasa Inggeris. Sekolah Melayu banyaklah. Sekolah kebangsaan Melayu ni Melayu banyak, tapi sekolah Melayu tak sampai ke peringkat sekolah menengah.
sekolah menengah dalam bahasa Inggeris. Dan sekolah menengah ini kebanyakan daripada penuntut bukan Melayu. Orang Melayu sikit saja. Pasal ramai juga orang Melayu yang takut nak masuk sekolah menengah, sekolah Inggeris kerana diurus oleh gereja. Pegawai gereja, dia takut anak dia kalau pergi ke sekolah akan jadi Kristian. Jadi sebab itu jumlah orang Melayu yang mempunyai pelajaran dalam bahasa Inggeris agak berkurangan. Jadi sebab itu yang lulus boleh pergi ke universiti pun berkurangan. Tapi bila kita jadi merdeka, kita nak betulkan keadaan, kita nak adakan lebih ramai anak Melayu yang boleh pergi ke universiti. Pada masa itu kita kekalkan sekolah menengah bahasa Inggeris kekal, dan kita hantar banyak penuntut Melayu, dan kemudian kita cuba hantar lebih banyak penuntut Melayu ke universiti dengan memberi beasiswa kepada mereka. Kerana orang Melayu tak ada beasiswa, tak pergi, tak ada duit, tak cukup. Jadi bila kita merdeka, barulah boleh kita imbang jumlah Melayu bukan Melayu ini, supaya orang Melayu juga dapat pelajaran di peringkat ketiga, iaitu peringkat universiti. Dan dasar itu diteruskan sampai ke kita hantar banyak penuntut-penuntut kita ke negara luar. Kerana pada masa mula kita merdeka cuma ada satu universiti saja, Universiti Malaya. Universiti Malaya ni adalah Universiti King Edward VII tu, campur dengan Raffles College, dipanggil Universiti Malaya. Lepas tu bila perpisahan antara Singapura dengan Malaysia dilakukan, kita pecah dua. Satu Universiti Malaya, satu lagi NUS, National University of Singapore. Jadi di Universiti Malaya ni kita cuba masuk lebih ramai orang Melayu supaya dapat pelajaran tinggi. Tapi oleh kerana kita cuma ada satu saja universiti, kita hantar ramai ke negara lain, kepada UK, kepada Amerika dan lain-lain negara. Maaf tu. Yeah. Jadi kalau kita dah masuk bab pendidikan ni kan, saya menarik ada satu soalan yang saya nak tanya. Minta maaf tu. Jadi seperti yang kita tahu, Menteri Pendidikan telah mengumumkan peperiksaan UPSR dan PT3 dimansuhkan. Jadi ini adalah salah satu usaha Menteri Pendidikan untuk mengurangkan kebergantungan pelajar terhadap peperiksaan sebagai kaedah utama penilaian pelajar. Dan tindakan ini adalah kesan dia kesan daripada segi baik dan juga buruk. Jadi saya nak tahu apa pandangan Tun terhadap pendekatan sistem pendidikan baharu ini yang menghapuskan peperiksaan tersebut. Saya berpendapat bahawa peperiksaan masih diperlukan. Kerana tanpa peperiksaan kita tidak dapat menentukan kecapaian penuntut itu. Buat assessment mengikut kerja hari-hari ini, guru kadang-kadang ni ada yang bersimpati ataupun yang punya sikap yang berlainan. Ukuran daripada guru tak sama, pasal guru berlainan. Sebab itu kita tak boleh bergantung kepada prestasi penuntut sepanjang masa. Sebaliknya, dengan peperiksaan, semua kertas periksa itu diperiksa oleh
satu kumpulan guru saja. Sama, semua dapat layanan yang sama. So bagi saya, kita perlu ada peperiksaan. Jadi saya nak tahu, Tuan setuju tak bila hilangnya peperiksaan ni, pedoman pelajar tu hilang juga? Sekali dia hilang sekali dengan hala tuju pedoman seorang pelajar. Ya, memang begitulah. Jadi dia tak tahu macam mana nak buat sesuatu supaya dapat diberi nilai terhadap kerja dia. Jadi sepanjang masa. Jadi sukar. Sebaliknya kalau ada peperiksaan, dia dapat bersedia untuk peperiksaan. Dia tumpukan tuntutan ilmu dia tu dengan lebih lebih keras kepada perkara-perkara yang mungkin ditanya dalam kertas peperiksaan. Okey, baik, seterusnya Tun, soalan daripada saya iaitu pada tahun 2018 bahawa Tun menjadi Perdana Menteri kali yang kedua, iaitu antara salah satu yang telah diubah iaitu berkenaan dengan PLKN, iaitu Tun mengetuai keputusan di bawah Jemaah Menteri ketika itu untuk menggantikan program latihan khidmat negara PLKN dengan Malaysia Future Leader School bersama dengan Yang Berhormat Syed Saddiq ketika itu sebagai Menteri Belia dan Sukan. Jadi namun pada hari ini kita sedia maklum bahawa kerajaan pun telah mengembalikan semula iaitu PLKN 3.0. Jadi soalan saya, apakah pandangan Tun tentang keberkesanan MFLS dan adakah keputusan untuk mengembalikan PLKN merupakan langkah yang wajar, dan jika PLKN ini ingin menggantikan tempat MFLS, adakah itu merupakan satu tindakan yang wajar? Dalam sekolah kita tuntut ilmu, dan tetapi mempunyai ilmu saja tidak mencukupi. Peribadi orang itu penting, sikap dia, cara dia menggunakan ilmu agak penting. Untuk ini kita perlu semaikan nilai-nilai yang mulia, nilai-nilai yang baik di kalangan penuntut, supaya penuntut bukan saja dapat ilmu tetapi menjadi seorang yang tidak akan mensalahgunakan ilmu. Pasal ilmu boleh disalahgunakan. Tapi sebab itu kita ada PLKN supaya kita dapat didik anak supaya mereka tahu bagaimana menangani masalah kehidupan mereka. Kalau mereka tidak ada mempunyai nilai yang tidak baik, umpamanya mereka menipu, itu merugikan diri dia dan masyarakat, ataupun mereka tidak bekerja dengan kuat, itu juga ilmu mereka tidak memberi kelebihan kepada mereka. Sebab itu kita perlu ada satu didikan, semaian nilai-nilai yang mulia supaya kita bentuk peribadi yang mulia, yang tidak akan salah guna ilmu. Dia akan guna ilmu dengan cara yang baik. Tapi Tun, untuk yang berkaitan dengan MFLS, iaitu yang sedia maklum bahawa Tun balik daripada Jepun dan mengambil daripada MFLS itu menggantikan PLKN, iaitu Japan Future Leader School bersama dengan yang berhormat Syed Saddiq. Ketika itu macam mana pula Tun MFLS dan PLKN itu? Ya, untuk beberapa murid yang kita pilih, kita berpendapat bahawa pendedahan mereka kepada sikap yang baik itu amat penting. Jadi orang Jepun ada mempunyai kelas future leaders, dan saya menjadi seorang daripada pensyarah dalam tindakan orang Jepun itu. Tapi bila dicerita kepada saya Saddiq, dia berpendapat bahawa Malaysia tu juga perlu ada satu inilah
usaha untuk menyemai nilai-nilai yang mulia. Dan dia buat PLKN dan dengan itu kita dapatlah menyemaikan nilai hidup yang mulia kepada penuntut-penuntut yang mempunyai ilmu. Terutama mereka yang ternampak mempunyai bakat untuk jadi pemimpin. Jadi kalaulah untuk PLKN telah pun dikembalikan semula dan juga MFLS, adakah elok kedua-dua ni diteruskan ataupun salah satu tu? Ya, saya fikir PLKN perlu diteruskan. Dan MFLS perlu diteruskan ataupun elok sahaja PLKN sahaja? Satu saja. Satu juga. Baik tu. Okey, baik. Soalan seterusnya tu, iaitu Tun sering menekankan ya kepentingan pendidikan sebagai asas pembangunan negara. Jadi jika Tun masih menjadi Perdana Menteri ataupun Menteri Pendidikan hari ini, apakah perubahan utama yang Tun perkenalkan untuk menambah baik sistem pendidikan pada hari ini, Tun? Ya. Kita masih guna cara lama untuk menyampaikan ilmu kepada murid, kepada penuntut, iaitu kita ada bilik darjah dan kita ada guru darjah dan guru cuba ajar murid tentang apa juga ilmu yang nak disampaikan kepada murid. Tetapi kita sekarang sudah sampai kepada teknologi moden. Teknologi moden ini mempermudahkan segala-galanya. Umpamanya, sekolah guru darjah tak sama kebolehan mereka. Ada yang baik, yang berkesan, yang boleh boleh sampaikan ajaran yang mudah sampai penuntut pun dapat serap ilmu-ilmu itu. Tetapi ada guru yang kurang baik, mereka tak cekap. Jadi kita dapati terinayahlah mereka yang dapat guru yang tak baik, dan nasib baiklah mereka yang dapat guru yang baik. Jadi kita sepatutnya perlu tentukan semua murid dapat guru yang terbaik, dan bukan guru yang kita tak tahu kebolehan mereka. Dan mengikut teknologi moden, kita boleh rakam guru yang terbaik itu apabila dianya mengajar. Kita rakam. Sekarang ini kita boleh guna even thumb drive, kita boleh guna. Dulu kita boleh guna pingin ni lah, rekod. Tapi lah ni ada thumb drive. Kita boleh rekod seluruh pengajaran dia, cara dia sampaikan, guru yang terbaik ni. Dan guru apa yang terrakam itu boleh diguna di semua sekolah. Jadi semua sekolah akan dapat guru yang terbaik mengajar mereka. Guru dalam darjah cuma bantu saja. Bantu pelajaran yang disampaikan oleh guru yang terbaik tadi. Jadi dengan itu semua murid akan dapat guru yang terbaik. Tetapi ini tak dilakukan oleh kerajaan. Yang itu satu. Yang keduanya, kita tidak menekankan semaian nilai-nilai yang mulia. Kerana kita perlu ada kursus moral, iaitu nilai hidup yang mulia, budaya kita. Yang itu pun tak ada tekanan dalam sekolah. Sebaliknya, dulu kita dapat semaian nilai hidup daripada ibu bapa. Tapi sekarang ni ibu bapa tak ada masa dan tak cekap dalam menyamaikan nilai yang mulia.
ibu dan bapa bekerja, masa tak cukup untuk anak. Sebab itu sekolah perlu beri tumpuan kepada penyemaian nilai-nilai yang mulia yang akan membentuk peribadi yang mulia. Itu patut dijadikan satu daripada pelajaran yang disampaikan di dalam sekolah. Dan yang ketiganya ialah perlu ada sekolah ini, kita ada 3 jenis sekolah. Sekolah kebangsaan yang menggunakan bahasa Melayu, sekolah Cina, sekolah Tamil. Mereka berasingan, jadi tak ada hubungan antara kaum dengan kaum. Sebab itu kita nak perkenalkan sekolah wawasan. Sekolah wawasan ini dalam satu kampus ada 3 jenis sekolah. Sementara pengajaran dalam darjah disampaikan dalam bahasa yang berbeza, tetapi apabila mereka mengadakan assembly, iaitu pagi semua penuntut berkumpul, dia ada satu saja, tak 3. Dan bila ada sports apa semua, kita cuba campurkan penuntut daripada ketiga-tiga sekolah supaya mereka biasa dengan bekerjasama antara mereka. Itu cadangan kita. Tapi malangnya itu ditolak, khusus oleh educationist Cina. Itu 3 perkara lah. 3 perkara. Okay, baik tu. Jadi Tun, kalau macam Tun cakap tadi, kita perlu rakam cara guru terbaik untuk mengajar, dan kita perlu standardkan semua murid dapat guru yang terbaik kan. Jadi apa nasihat Tun untuk individu yang bercita-cita menjadi pendidik, supaya apa nasihat Tun supaya dia boleh jadi antara guru yang terbaik tu, guru terbaik mengikut definisi tu? Ya, guru juga perlu dilatih dengan cukup. Latihan terutama penggunaan alatan baru, alatan moden ini. Macam yang saya kata tadi, kita boleh ada pensyarah kepada kolej untuk guru-guru yang terbaik mungkin. Dan di pensyarah itu adalah pensyarah yang terbaik yang kita rekod, yang kita rakam dalam thumb drive ke apakah, dan itu digunakan untuk mengajar guru pun, latihan guru. Dan disiplin guru pun penting diadakan. Apa yang guru boleh buat, apa yang tak boleh buat. Dan kita tak suka kalau nak dirotan dengan begitu mudah. Itu semua latihan untuk guru pun memerlukan pendekatan yang baru dengan menggunakan alatan yang baru. Jadi kalau saya ringkaskan, kita perlu beriring dengan teknologi lah. Kita perlu menggunakan teknologi yang baru ni untuk dalam mengajar, dalam mendidik guru yang terbaik ni. Okay, terima kasih. Okey, baik Tun. Jadi sebagai negarawan yang berpengalaman, pandangan Tun terhadap masa depan pendidikan negara, bagi saya, bagi kami nantikan, iaitu apakah ramalan dan harapan Tun untuk masa depan pendidikan negara, terutamanya dalam memperkasakan anak bangsa Bumi Putra Tun? Ya, pendidikan ini bukan semata-mata terhad kepada sekolah. Dengan sendiri kita boleh belajar. Kita sekarang ni terdapat banyak buku-buku tambahan. Selain daripada buku teks, ada buku lain. Kita punya penuntut patut baca lebih banyak buku. Dan untuk mempelajari sesuatu, saya berpendapat bahawa kita perlu ulang berkali-kali.
Umpamanya kalau kita baca buku sekali, kita tak ingat. Kalau kita baca 2 kali, ingatan lebih baik. Kalau kita baca 5 kali, 6 kali, dia terdekat dalam otak. Bukan kita hafal dah, kita hafal, kita baca saja. Pada kita, otak kita ini rekod semuanya. Umpamanya kita secara tidak sedar, secara tidak sengaja, kita rekod apa yang kita lihat. Umpamanya orang ini kita lihat setiap hari, kita kenal dia, kita kenal, boleh nampak rupa dia, walaupun kita tak tengok, ya, kita boleh nampak suara dia pun kita boleh dengar, cara dia. Jadi bila kita buat sesuatu banyak kali, dia kita rekod dalam otak kita tanpa sengaja. Jadi baca buku pun macam itu. Kalau kita baca sekali, kita tak dapat ingat banyak. Tapi kalau baca banyak kali, kita boleh ingat, walaupun kita tak usah, tapi ingatan kita lebih baik. Sebab itu selain daripada membaca buku teks, juga baca banyak kali buku teks, tapi yang lain juga, buku-buku lain juga perlu kita baca. Okey Tun. Jadi apakah mungkin pandangan Tun untuk pendidikan masa depan? Maksudnya apa jangkauan Tun mungkin 10 tahun lagi? Bagaimana taraf pendidikan negara kita, adakah lebih maju? Ya, saya berpendapat bahawa di zaman ini subjek yang penting ialah sains dengan matematik, dengan ilmu hisab. Jadi tumpuan masa dalam kelas perlulah lebih kepada sains dan matematik daripada sejarah, geografi dan lain-lain. Yang itu kita belajar juga, termasuk juga agama, tetapi yang kita bagi masa yang terbanyak ialah untuk sains dengan matematik. Kerana sains dengan matematik ini menentukan kebolehan kita dalam teknologi moden. Kalau kita tahu sains, barulah kita boleh buat benda-benda yang canggih yang dulu kita tak boleh buat. Cara kita membuat sesuatu mengikut kebolehan dalam bidang sains. Banyak sekarang alatan yang berasas kepada ilmu sains. Umpamanya kita punya telefon bimbit. Kita dulu kita ada radio. Ada radio tu kita boleh terima broadcast daripada satu badan yang besar, rumah yang besar, apa semua. Baru kita boleh terima broadcast. Kita tak boleh hantar mesej. Tapi telefon ni kita bukan saja boleh dengar, kita boleh tengok pun, dan kita boleh bercakap dengan dia. Betul. Kita bukan saja receiving, kita also broadcasting, hantar mesej pun boleh. Dan macam-macam lagi dalam telefon ini, kita boleh buat kira-kira, kita boleh buat AI, macam-macam. Ini semua berasas kepada ilmu sains. Sebab itu sains menjadi amat penting kerana kecanggihan alatan kita ini bergantung kepada sains. Sebab itu kalau kita nak teruskan dalam ilmu, kita dapati tumpuan kepada sains tidak mencukupi. Dan sains pula bukanlah jenis ilmu yang diterokai oleh kita. Dia diterokai oleh orang lain. Dan dia sampai kepada kita dalam bahasa Inggeris. Jadi kita perlu belajar sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Pasal sains tak seperti geografi ke history. Geografi ke history tak bertukar. Ilmu dia tak bertukar.
Kalau geografi macam ini, negara macam ini, dia macam itulah. Sampai bila. Geografi, history pun macam itu. Tapi sains bertukar. Hari ini macam ini. Lepas itu research dia buat, dia new science knowledge. Ada lagi research, new science knowledge. Nak sampai ke tahap ini, sudah bertingkat berkali-kali. Mula kita boleh broadcast, lepas itu kita boleh hantar, kita macam-macam sampai kita boleh buat macam-macam sini. Tak payah pakai library dan ni, kita AI kita boleh dapat ilmu daripada telefon. Ini bertukar, setiap hari bertukar. Jadi kalau kita tak baca dalam bahasa Inggeris, bahasa yang ilmu itu sampai kepada kita, kita nak tunggu terjemahan kepada bahasa Melayu, tak mungkin orang terjemah. Sebab itu sains dan maths mesti dipelajari dalam bahasa Inggeris. Baik Tun, terima kasih. Baik Tun, ini merupakan soalan terakhir bagi pertemuan kita pada kali ini. Jadi barisan pendidik dan pemimpin pendidikan memainkan peranan penting dalam membangunkan modal insan. Jadi soalan saya Tun, apakah harapan Tun kepada golongan-golongan ini dalam melahirkan generasi yang mampu memimpin pada masa hadapan? Yalah, itu sebab apa yang kita pelajari di sekolah, di universiti, hendaklah sesuai dengan peranan kita apabila kita sudah dewasa. Kita nak bekerja, kita perlu ada ilmu, dan ilmu itu kita pelajari dalam sekolah. Kalau kita belajar ilmu yang tidak boleh digunakan, maka kita tak dapat nikmat yang sepenuhnya daripada ilmu yang kita tuntut dalam sekolah. Umpamanya kita belajar berkenaan dengan, katalah, sejarah ataupun bahasa. Kemudian kita nak kerja, dan kerja kita memerlukan kecekapan dalam bidang sains, dalam bidang engineering. Jadi tak sesuai lah. Sebab itu pelajaran di dalam sekolah mestilah mengambil kira apa yang kita akan tuntut atau buat, kerja yang kita akan buat apabila kita dewasa. Kalau kita belajar benda yang tak ada ni, umpamanya kita dapati sekarang ni banyak sekolah tahfiz. Sekolah tahfiz ni kebanyakan orang belajar apa? Dia belajar hafal Quran. Dia hafal Quran tapi dia tak faham. Dalam bahasa Arab dia tak faham. Jadi dia tak dapat ilmu daripada mengingati memori dia. Dia ingat boleh baca. Dia boleh baca sampai baca seluruh Quran. Tapi dia tak tahu apa dia. Jadi dia tak boleh guna. Sebaliknya dalam Quran terdapat banyak maklumat, panduan cara hidup kita. Dalam Islam, ad-din, cara hidup adalah terdapat dalam Quran. Tapi kalau kita baca dalam bahasa Arab, kita tak faham. Sebab itu kita kena belajar bukan saja hafal Quran, tetapi faham isi kandungan Quran. Dan selain daripada tuntutan ilmu agama, kita kena tuntut ilmu-ilmu yang lain yang diperlukan apabila kita dewasa. Terima kasih Tun. Jadi itu saja Tun untuk soalan kita, pertemuan kita kali ini. Kami ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Tun kerana meluangkan masa yang sangat bermakna bagi kami. Dan mungkin moga-moga kita boleh berjumpa di lain waktu lagi Tun. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.